lagi nak masak apa? Dah cantik dah kan? Tak payah diet kan? Dah cantik dah kan? Dah cantik dah kan? Tengok aku kat sini. Ya, aku pening. Mana? Dia tengok api ni. Tengok api. Kenapa ni? Hai hampa, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni apa yang saya nak buat adalah sekarang ni kami ada kat Dengkil beli barang untuk konten masak. Saya masak. Tak tahu lagi nak masak pelang, apa. Dah aku tak buat pelang dah. 2 hari dah aku buat pelang. Nasi goreng pelang. Tak nak nasi goreng sebab saya tak pada pelang. Hari ni aku nak beli bahan masak. Sebab tiba-tiba teringat konten Kak Sar itu masak macam ayam bersama tu. Makan bersama ramai-ramai tu. Makan bersama ramai, siap bersilo lagi tu, ikan rebus tu. Nice. Aku itulah aku teringat nak buat gitu. Tapi makanan Kelantan lah. Makanan Kelantan lah. Makanan biasa lah. Makanan kita duk makan kat rumah, kat rumah kita duk masak tu lah. Sebab saya duk teringat kan. Sebab yang tu paling sedap, paling menjilat jari lah. So, jom let's go. Sebab apa saya tak bawa mic. So nanti apa tengok montaj je lah saya beli barang dengan Afi. Seterusnya kita sambung kat OP je lah besok ya. Yeah, betul. Dan kali ni saya masak tak banyak je kot. Tak banyak. Masak cukup-cukup je. So, jom. Let's go. Nak apa ni? Tahu aku rasa 18 ni macam orang kaya. Makan konflik. Mana ada. Orang kaya tak macam tu lah. Ada? Orang kaya minum tea. Tea, coffee, only. Hari tu beli kopi panas dalam oven. Sayang ni. Hangit tu. Hangit. Pandai tak? Ni lah Nisa, Rina apa semua dia makan bagian. Apa tu? Instant. Tu bukan instant tu oat. Makanan diet. Oat. Rina diet buat apa? Dah cantik dah kan? Nak bagi tahu. Dah cantik dah kan? Tak payah diet kan? Dah cantik dah kan? Dah cantik dah kan? Tak cantik. Dia sempurna di mata kita tu. Bosan lah. Lepas tu dia tengok komen. Api nak jaga hati Una. Pahit kucing. Masa kita kata nak lambat kita kata nak jaga Una boleh. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemput. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Jadi satu berapa? Berapa satu? Saya bukan mega. Okay, so kita orang dah settle beli barang. Alasyiannya dia bawa barang kita. Cakap kuat sikit, tak dengar. Nak beli barang tak pernah. Aku beli barang sikit je, nak tak banyak pun. Sabar, pintu hangpa tak alam. Aduh, susah lah. Tak boleh buka. Kena orang dalam buka. Tadi kita ingat kita nak beli apa, nak buat masak ikan rebus tu kan, macam ala masakan kampung kan. Lepas tu saya ambilkan balik. Saya tengok balik ikan tadi tu. Mak kata menu besar-besar ni. Tak cukup juga macam mana kan. Sebab hari tu Mak beli ikan, nak buat lasar itu kecil-kecil je ikan. Lepas tiba-tiba dia main saya SL pulak dah. Aduh, this pulak dah. Lepas tu Afiq cakap, try pick up balik. Lepas tu dia kata buat ikan siakak lah. Nice. Siakak nak buat apa? Kalau nak buat apa, steam 3 rasa. Takut ikan pula, kita tak tahu dia. Lepas tu saya teringat 3 rasa. So kita beli barang-barang ni yang lain-lain ada dah. So esok kita masak siakak 3 rasa.
One day later. Okay, so kita dah kembali dah dekat office. Malah kita dah masuk siap dah. Kita nampak dah orang yang pertama iaitu Pak Igera. Nak cedok sendiri ke aku nak cedok kan? Cedok. Okey, cedok. Ambil. Meanwhile. Ambil makan. Dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Pakai tangan kan? Pakai. Sebab ini lagi. Nah. Tangan je. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Nah, ganda nak banyak. Buah apa tu Ya tak apa, ni anak syurga ya, tak apa, kena faham. Ganda. Nak ganda. Tadi ganda bagi rasa masakan ganda kan? Ganda pula makan. Allah, nak Kunti je pakai tangan. nak kopek pun susah hari ni. Kenapa tak ajak aku? Dah lupa video. Aku tak nak nasi. Nasi. Okey. Allah, exo. Makan nasi kedua. Dengan tangan kanda ni. Dah basuh, ya Allah. Nasi. Kejap. Tanya aku. Tambah. Makan kalau boleh. Yo, sabar kan. Sabar kanda pula mat. Kejap. Nah. Ya. Rabut lah duduk ni. Thank you, man. Sorry. Nak. Ikut nak. Perempuan. Lelaki. Ya, ayam masak kicap lagi ya. Ya ke? Kena lagi. Kanda punya. Sampai lagi. Masih Una, sedap. Makan. Tambah nasi banyak lagi. Pinggan kau lagi tu. Tinggal lagi ya. Sekejap. Masak. Ambil tambah. Tak, kita pergi ambil ikan lagi satu. Patutlah lagi satu. Ada. Nah, ikan sekok lagi. Ini bukunya. Masih Una. Nah. Letak kuah dia. Nah. Lokman, makan Lokman. Nak sikit ke nak banyak? Sikit. Lah. Nak bikin dah. Lah. Sikit lah. Sambutlah Lokman. Ni Pak punya. Lah, cepat sikit lah. Lama lah dia. Ni bagi buku ikan kat Pak. Kau kekurangan senduk ah. Sabarlah. Kau pakai. Lama lagi lah. ni. Aku nak kepala. Lah, cepatlah. Pakai tangan je. Habis ni. Tarik ni. Pressure lah aku. Boleh pakai tangan ke? Pakai tangan je sebab yang ni perempuan yang tu lelaki punya. Ambil je pakai tangan. Lah. Pressure. Nazrul, makan Nazrul. Lah. Apa sabut sangat? Ni betul aku nak kurang. Aduh, pening kepala aku. Pressure-nya aku kat sini. Ya, aku pening. Aira nanti. Siapa? Terima kasih. Sama-sama. Makan. Makan. Utama ke Aira. Macam dah. Nah. Ini untuk ayam mes. Bukan. Tak siapa. Oh, dah habis dah ni. Siapa punya ni? Siapa nak tengok ni? Bukan ni. Okay. Ni nasi siapa pula? Buku nasi tu lah. Boleh. Ready. End. Actio. Lagi apa tambah sendiri nah. Layan lagi. Allah okey dengan aku. Nak pinggan. Utama ke Aira Apa? Aira duit bulan ni nak bayar mes. Ni
Depan mic, cakap depan mic. Ha. Aduh, kena ulang balik. Ulang balik. Ha. Kena ulang balik dah. Hantar ah. Macam ni. Ulanglah balik. Allah, betul-betul. Kali ni kakak. Ha? Bodoh ramai tadi juga. Makan. Ayu. Itu dia macam lah. Habis. Ya, ni biasa sampah. Okey. Ni, ini nak makan ni. Ini apa ini? Ha. Ambil makan. Tambah je. Kenapa ada macam kena? Pernah aku beli pinggan kat hang ni. Macam tak cukup ke? Tak buat ikan makan dah sini. Manager KFC nak makan ayam ke hari ni? Hai, kau ni? Ayam tak ada Ihin, ikan je Ihin. Hafiz ni, pandai bodoh. Itu yang perempuan. Ihin, kenapa pakai Ihin hantu? Habis, duduk habis. Mana ada habis, ada lagi habis. Apa Launa? Aduh. Ini tak tinggal untuk bos sama untuk leader lah. Apalah, makan tak tinggal kenapa aku? Kita rasa ni. Habis. Kita ada kepala habis. Ada kepala ikan tak? Tinggal kepala ikan habis. Apa ni? Tak boleh pasal. Kenapa pula kena moderator? Sudah ah. Makan. Ni plastik campur kat sini. Makan. Alhamdulillah. Bia, tak nak makan ke bia? Air rasuah. Okey. Dah kena tie ni. Dah kena tie ni. Aku. Kita mau makan tadi. Nak. Makan tadi je. Ni. Makan je tau. Ya Allah, Pak I, terima kasih tau. Jagakan kamera. Bongok. Ipan makan. Ipan, makan. Boleh buka kedai? Kan, boleh insyaAllah. Amin. Thank you Una, sedap. Dah. Sama. Thank you Una. Welcome. Masih lah last. Una, thank you. Hang dah bayar. Aku tahu lah. Buat ikan bilis 3 rasa. Ikan bilis. Ikan bilis 3 rasa mana? Ada. Sama. Dah makan dah? Makan dah? Oh, ada mak suap. Share? Dah suap juga. Terima kasih dah. Terima kasih dah. Okey, Nikah ni buat gini kau. ni order ni catering ni. Pandai aku masak kata order catering. Alah comelnya suap. Alah manja kali. Okey, so nasi kita tak banyak dah. Siapa nak tambah tau, habis nasi. Ihin okey ke dengan macam tu Ihin? Boleh. Ihin je special makan atas Tupperware. Mampu dia orang ni? Tak. Ha. Memang gitu. Ah. Nak sembang pasal Kasmir tak boleh dah. Sebab dia dah makan. Nak sembang pasal bulan 6 nanti. Apa bulan 6 pula? Apa yang bulan 6? Tak ada bulan 6 tak ada. Contohnya ni kata. Aslam, mana Aslam? Haji ah. Tak nampak. Ha? Jadi gerak. Tiba-tiba. Tak. Ya mana? Tahu efek ataupun pendah dia tadi. Habis scan. Ataupun Thank you tanpa makan masakan saya. Bawa dia ni. Nak juga. Taci nya. Dekat tulang pipi dia, kat pipi dia ada ni, ada isi. Mana pipi? Pipi. Dekat sini.
make me blush. Welcome. Welcome. Sedap. Alhamdulillah. Buat sisa. Ni ada isi lagi ni. Sayang tak makan. Baik Hafiz. Alah Kashmir ni, makan nasi je. Pelik-pelik je orang Kashmir ni. Owner tak makan. Tak makan. Dah tengok orang makan pun dah kenyang. Tengok Hafiz makan pun dah kenyang. Tengok orang lain makan. Mana? Dia nak tengok Hafiz ni. Tengok Hafiz. Tengok Hafiz. Yes. Ayo cuci. Apa suruh makan dalam tu? Orang bagi pinggan. Tak payah cuci. Pergi cuci. Sabun dalam toilet tu. Tak payahlah. Dah makan suruh orang lain basuh. Gada-gada manager Kashmir ni. Basuh semua. Basuh ni. Banyak lagi pun. Boleh lagi. Habiskan. Sekarang aku tak boleh makan kau dah. Annoying lah. Alah, Kak Mas je. Nanya je tu Kak Mas. Kita nak partnership sekali ke ni? Gatal lah. Yang ni nak bercakap sini. Cakap apa? Sama-sama. Okay, welcome. Sophie ni hadirkan diri. Terima kasih Sophie jadi tetamu yang last. Terima kasih. Sebab dia hari tu pun last juga. Okay, so kita punya ikan pun dah habis dah. Dia pun makan 3 ekor. Dah habis dah. So tinggal saya 3 ekor. Tu pun beli kecil-kecil lah. Tak boleh. Salah. Lama. Ada thank you apa. Ada tak makan pun. Ya, api suap. Makanlah tadi belakang ni. Makan dah? Tak nampak pun. Okay. Welcome. Kau okey dah? Okay. Semua okey. Semua okey. Semua Ni rasa kita- kunyit dia. Rasa kunyit. Rasa kunyit ikan tu. Okey tu. Kunyit pekat sangat. Kalau kita buat tahu kita kalau bagi rasa kan nak lagi kick kita ikan tu bagi tawar tak apa. Kenapa saya yang masak? Awak hanya makan. Tak rasa je makan. Memanglah. Tapi perasan tak kamera tu gerak sendiri. Oh lah. Terima kasih cameraman. So guys, kalau nak buat ni tanya Una. Saya tak tahu dia buat macam mana semalam. Tiba-tiba saya pergi Tak, pick saya up dia pun- tadi penuh barang kat tangan. Saya Dia dah tak bagi tahu nak buat kata masuk. Betul lah semalam. dah bagi tahu dah lah Aku semalam. Ha? Okay, so kita punya kuah pun dah habis dah. So tinggal Hafiz je makan. Sebab tadi dia duduk handle bahagian Mumtaz. Terima kasih Hafiz. Macam mana? Sedap. Boleh kahwin kan? Jalan lah bulan 6 ni. Kenapa? Apa bulan 6? Kita? Geng konten kali ni Una tak tunjuk resepi. Saya tak tunjuk resepi sebab apa saya tengok dekat TikTok je. Ni masak kau apa ni semalam Lepas beli barang tu hang masak terus ke? Tak lah gila. Kuah ni saya buat pukul 11 malam. Lepas tu ikan pagi tadi saya goreng pukul 8 tadi. Tu dia agak macam sejuk sikit semua benda ni. Saya tak boleh nak goreng kat sini. Takut nanti lambat kan. Patut pun bawa big makeup turun sekali. Tak sempat. Tak Ni sempat. rupanya dia buat ni. Bagus Untung Una elok. ni. Boleh pahala ni. Alhamdulillah. Abang kita lah. Abang Dragon. Abang Dragon ni sekarang dah gatal Pak Abang baru belajar Abang baru belajar. daripada Hafiz dengan Lokman. Belajar dekat siapa? Abang Lokman. Abang Lokman Belajar kat Abang Lokman. dengan Abang Hafiz. Kenapa? Kenapa cakap Lokman pandang nak Una? Aku cakap Una tadi. Kenapa nak cakap Aiman? Kenapa nak cakap Aiman? Mana cakap Loman? Okey lah Ifan lah. Cakap Irfan. Itu Aisyah punya. Okay, so itu saja konten saya. Bye-bye korang. Assalamualaikum.
Epilogue. Merajuk tu sebab saya minta nak share dengan orang lain. Tapi keputusan tak keluar lagi, tak shoot lagi. Kita tengoklah nanti. Adakah saya bersama dia lagi atau saya bersama Lulek je. Dia pasrah. Sebab apa? Aku rindu lah. Rindu lah. Rindu lah. Rindu apa? Saya pun tak tahu sama ada lepas ni kita berdua lagi ataupun tidak. And maaflah sebab kita orang dah bincang dah. Bukan berdua, bermasak aku bersama Lulek. Aku dah hadap situasi ni banyak kali aku dah hadap. Kalau aku bukan berpartner dengan hang lagi, mungkin aku solo. Kalau aku tak solo, mungkin aku pandang dengan hang lagi. Itu je aku dah boleh expect lah jawapan. Minta maaf lah korang sebab saya tu selfish sikit. Lagipun saya dah tanya dah fikir. Dia okey.